Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami bersiaran secara langsung dari Sekolah Kebangsaan Powerjaya sempena program Jom Membaca 10 Minit yang berlangsung pada hari ini. Program ini diadakan bertujuan untuk memupuk budaya dalam kalangan murid serta menyemai minat terhadap buku sejak kecil. Untuk makluman semua, program ini dijalankan serentak di seluruh sekolah negeri Pulau Pinang pada jam 8 pagi hingga 8:10 pagi. jom ikut kami. Kita dapat melihat semua murid dan guru sedang tekun membaca bahan pilihan masing-masing seperti buku cerita, surat khabar dan bahan ilmiah. Mari kawan, kita membaca. Mari gerakan, timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. Kita bersama seorang murid untuk berkongsi pengalaman mereka. Apa khabar? Boleh perkenalkan nama dan kelas? Boleh, nama saya Dahlia Aira dari kelas 6 merah. Terima kasih. Saya ada beberapa soalan untuk anda. Apakah buku yang anda baca hari ini? Saya baca buku yang bertajuk Lisa's New Babysitter Mengapa anda memilih buku tersebut? kerana ia nampak menarik. Adakah anda suka membaca? Mengapa? Ya, kerana saya mahu mendapat pelbagai ilmu pengetahuan. Bersama kami. Boleh perkenalkan nama dan kelas? Nama saya Muhammad Ahmad Raihan bin Muhammad Nasir dari kelas 6 hijau. Terima kasih. Saya ada beberapa soalan untuk anda. Berapa kerap anda membaca di rumah? Sehari boleh sampai 5 buku. Apakah kebaikan membaca kepada anda? Dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Apa khabar?